Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertamanya, alhamdulillah, kita syukur Allah masih lagi memberi kehidupan kepada kita. Allah tambah lagi umur kita hari. Tambah yang kedua, kita sihat, kita lapang. Seterusnya kita syukur Allah beri kekuatan kepada kita. Bagaimana doa kita? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agama Engkau ya Allah, dan di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Jadi kita syukur Allah beri kekuatan untuk kita berada di dalam agama Allah, yaitu Islam, dan berada di atas ketaatan kepada Allah. Baik, insyaAllah pagi ini kita sambung muka surat yang ada lagi satu ayat lagi. Muka surat yang ketujuh ayat bawah, ayat 48. Muka surat 7 ada satu ayat, kita tak semua kita baca, Ustaz tak syarah, betul tak? Jadi minggu lepas kita baca 45, 46, 47. 45, 46, 47, muka surat 7. InsyaAllah kita sambung lah pagi ni ayat yang ke-48 insyaAllah. Baik, siapa yang suka rela baca sila. Suka dan rela. Kalau suka tak rela tak ada. Sila. Oi, buat. Semangat. Apa? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mataya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Terjem min lughatul arabiyyah ila lughatul malayiyah. Wa kat itu mana? Terjemah. Wasta'inu dan minta tolong oleh kamu, ya, bisabri dengan bersabar, wasolah dengan mengerjakan solat, ya, dan innaha sesungguhnya ia lakabiratun sesungguhnya kecuali ala atas al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Ya, khusyuk yang tunduk. Allazina, orang-orang yang yazunnu, mereka percaya. Yakin. Asal kalimah zon ni sangka. Zon ni sangka. Su'uzon sangka buruk. Husnul zon sangka baik. Jadi kadang-kadang kita boleh guna sangka, kadang-kadang kita boleh guna yakin boleh. Tapi Allah tak guna kalimah yakin. Kalau yakin, yuqinun, mereka yakin. Allah tak guna yakin, Allah guna sangka. Mereka menyangka, mereka sangka annahum allazi, orang-orang yang yazunnu, mereka sangka, ya, bukan yakin. Boleh. Annahum, sesungguhnya mereka mulaqu, orang-orang yang bertemu, orang yang akan bertemu. Rabbihim, Tuhan mereka. Ya. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi. Tak apa. Kepadanya raji'un, orang-orang yang kembali. Ya, silah, fadal. Ya bani, wahai anak-anak
Israel. Uzkuru. Syukurlah. Bukan syukur. Ingat oleh kamu. Zikir ni sebut zikir, kita mau kata zikir Sebut zikir ingat oleh kamu. Mereka nikmati akan nikmat aku. Akan nikmat aku. Ada aku. Ya belakang tu tak ada aku. Asalnya nikmat. Kemudian ada ya tu ganti nama kepada aku. Akan nikmat aku. Nikmat aku. Allati yang an'amtu telah aku nikmat oleh aku. Alaikum ke atas kamu. Wa anni sesungguhnya aku faddaltukum telah melebihkan oleh aku kepada kamu. Alal alamin atas sekalian alam. Alamin. Sekalian alam atas sekalian makhluk lah dia sebuah alam. Baik, boleh alhamdulillah. Duduk pelan-pelan boleh tu. Baik, kita sambung begini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan ittaqu, kalau dengar Allah ittaqu ni bertakwa jatuh. Kalau hari kita kata bertakwa oleh kamu, kita kata takutlah. Takut oleh kamu. Tak apa? Labas. Takut oleh kamu. Allah guna kalimah takwa. Kalau dengar Allah, takut oleh kamu kepada Allah boleh, bertakwa oleh kamu boleh. Jadi Allah kata takut oleh kamu. Yauman akan satu hari. Hari ni kita kena takut. La ni la tidak. Lepas jelas cuma tak syarah secara terperinci. Tajzi, asal kalimah jaza. Jim, zal, ya. Jaza ni balah. Tajzi, tak depan tu berkata engkau, tak depan tu tak ia. Ia di situ siapa dia? Ia ni laki-laki perempuan. Kalau ia laki-laki, ia jzi. Kalau dia perempuan, tajzi. Tak tu ia tu nafsun. Kan sudah jelas macam mana nak kenal dia? Macam mana kita nak kenal dia? Kita tengok kalimah depan tu, barisnya ke depan. Nafsun. Nafsun tu diri. Diri itulah dia. Jadi nafsun ni kalimah mu'anah. Kau Allah panggil ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Allah guna perempuan. Allah tak guna mutmain. Allah guna mutmainnah. Jadi nafsun tu kalimah mu'anah. Jadi la tidak tajzi, ia membalah. Dia tu nafsun oleh satu diri. Satu diri tak boleh balah. Ayah nak tolong anak tak boleh, anak tolong ayah tak boleh, mak tolong tak boleh. Jadi kita tengok surah Abasa Tawalla di sana Allah jelas. Dari nafsin satu diri. Seorang ni tak boleh nak balas orang ni. Mungkin dunia lu baik dengan kita tapi tak boleh tolong kita. Okay. Tak boleh nak menyelamat dengan kita. Syai'ah ni walaupun sikit. Kita sebut syai'ah ni sesuatu. Asal syai'ah ni sikit pun tak boleh tolong. Sikit pun tak boleh tolong. Wala dan tidak yuqabalu, ia diqabul, ia diterima. Minha daripadanya, tu ganti nama perempuan. Perempuan tu nafsu dari diri. Okey. Syafa'ah ni laki perempuan? Perempuan. Tapi kenapa Allah guna yuqbalu? Awak tak guna tuqbalu? Kan tanda dia kan ya? Pasal apa? Kadang-kadang yang tu perempuan tapi Allah guna laki-laki. Kadang-kadang pada waktu laki-laki Allah guna perempuan. Pasal apa agak-agak? Soalnya rasul laki-laki ke perempuan? Rasul laki-laki. Kalau rusul? Kalau rasul laki-laki. Kalau rusul? Jadi perempuan. Padahal rasul laki-laki. Kalau seorang, kalau ramai perempuan. Pasal apa jadi macam ni? Quran siapa punya? Allah punya. Ikut Allah bagus. Kalau ikut kita, awak tak guna tuqbalu. Ya tadi nafsun tajzi, guna ta tanda dia.
Ni syafa'ah. Syafa'ah tu perempuan. Kenapa tak guna tuqbal? Ya. Baik, tak apa. Tu Allah punya. Wala dan tidak yu'khazu, ia diambil. Tidak ia diambil. Min daripada ha, laki perempuan ha ni. Perempuan. Perempuan ni balik kepada siapa? Nafsun tadi. Tidak diterima daripadanya. Nah, daripada, tidak diambil daripadanya, daripada satu diri tadi. Adlan. Apa nak adlan? Tebusan. Allah kata walau penuh bumi ni, walau penuh bumi ni nak keluarkan pada neraka masuk surga, Allah tak ambil. Jadi Allah tak boleh kita nak tak boleh beli. Atas dunia boleh beli kan. Dunia akhirat Allah tak. Wala dan tidaklah hum mereka yunsurun, mereka ditolong. Kita jumpa di. Ni depan dah kosong ni. Ada 4 kerusi. Baik, balik kepada kaedah. Balik kepada kaedah. Yang ni fi'al apa? Potong tepi kali. Madhi. Telah. Yang ni apa dah? Ni esok ada orang nak mengajar ni. Lah ramai-ramai ni mungkin Allah. Saya dah ingat masa saya mengaji awal. Ustaz saya arwah dah lah. Dia kata ni ramai-ramai ni, dia tak tahu dia. Dia kata saya tabur bayam dia. Tabur kangkung dia. Tak tahu yang mana nak tumbuh, mana tak tumbuh dia tanya tu. Boleh faham lah? Mudah-mudahan kita ni tumbuh lah kau ni. Dhamir. Okay. Tak. Kamu ni mudhaf. Tak berbaris pun pandai baca dah. Yang ni apa dah? Amar. Di belakang ni ada lagi ni. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, saya tak abad lagi ni. Kita ambil yang ni. Nanti lama sikit kita sebut isim fa'il, isim maf'ul. Baik. Wa dan ittaqu, perbuatan suruh. Ittaqu. Kalau seorang ittaqi. Kalau seorang ittaqi. Ittaqillah. Ya. Kalau ramai ittaqu. Alif ni asalnya tak nak baris. Ni tanamu. Ni mana tanah engkau dah? Kan kita belajar tanah engkau kalau perbuatan suruh. Perbuatan suruh ada 6 saja. 3 laki-laki, 3 perempuan. Tu ya. Dia tak banyak. Ni suruh 6 saja dia punya tasrif dia. Dhamir madhi ada 14. Mudhari' dia kan 14. Ya. Jadi amal ni 6 saja. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Baik, kita jumpa dalam Quran. Tadi kita jumpa qul. Apa makna dia? Katakanlah oleh mana tanda engkau? Mati. Okey, mati tu. Kalau ramai, katakan oleh kamu. Kulu ke qulu? Qulu. Yang kata kulu. Kalau kulu belah tu. Qulu. Okey. Katakan olehmu. Mana tandamu? Wa alif. Sama sini. Kalau seorang ittaqi, mana tanda engkau ni? Saya nak tanya. Contoh. Ihdi. Tunjuki oleh engkau. Mana tanda engkau? Cikgu. Hilang huruf hilang huruf sakit. Ni pun hilang huruf huruf ya ada ya asalnya ni. Baik, perbuatan telah wazan if ta'ala. 5 huruf kan? If ta'ala yafta'ilu. Apa ni? Apa? Bukan apa, baca selalu. Yafta'ilu. If ta'ala yafta'ilu. Kalau ittaqaya ada ya kan?
ittaqa. Ya ni ada, dia tak berbaris lah. Ya. Kita tak baca ittaqoya. Kita baca ittaqa. Okay. Ya ni tak ada. Ya. Okay. Sama dengan hada kan. Hadaya. Yahdi ni. Ihdi. Okay. Jadi ittaqaya. Mudhari'nya. Yattaqiyu. Kita tak baca yattaqiyu. Kita baca yattaqi. Ya. Baca yattaqiyu. Yattaqi. Dia bertakwa. Ni Ustaz tak tulis ni, kenal dah. Kenal dah. Tanda dia apa dia kan, kenal dah. Sebab tu Ustaz tak tulis. Lama dah ni. 2 bulan dah datang ke lebih dah. Apa kalau ni kita tulis balik saja Ustaz melawak ya. Yattaqi. Okey. Ittaqaya. Yattaqiyu. Ittaqa. Yattaqi. Okey. Baik, kita nak buat perbuatan suruh. Macam mana nak buat? Kalau 3 huruf, kita faham lah. Ambil 3, mati awal, mati akhir. Tu. Kalau 4 huruf? Kalau 5? Ingat lah kaedah dia. Kalau 3, ambil 3, mati awal, mati akhir. Itu 3 huruf. Kalau 4, 5, 6, ambil madhi, campur mudhari', campur mudhari'. Jadi suruh. Ingat kaedah tu insya-Allah. Nanti kita jumpa, boleh buat boleh buat. Baik. Madhinya apa dia? Itta. Madhinya it. Mudhari'nya qi. Sebab tu kita kata tu perbuatan suruhnya asalnya ada ya kan? Ya ni tak ada lah, hilang lah. Asalnya kalau ada ya ni kita mati huruf ni. Ittaqi. Dia hilang ya. Okey. Ittaqi, bertakwa oleh engkau. Mana tanda engkau hilang huruf huruf ya ni, huruf sakit. Kalau ramai ittaqu. Okey, tanamu wa ali. Okay. Boleh lah insya-Allah. Mudah tu insya-Allah. Nanti jumpa kita ulang balik. Sampai tak payah ulang insya-Allah. Wa dan ittaqu, bertakwa oleh kamu ataupun takutlah oleh kamu yauman, akan satu hari. La ni lati, la tidak. Dulu saya beritahu dah, macam mana nak kenal la tidak. Bagi satu muka la. Satu muka buku duk tulis tu, bagi la. La pertama apa dia? Tidak ada. Kan? La raiba fi, tidak ada keraguan. La tidak ada. Macam mana nak kenal tulis ya? Yang kedua lah apa? La jangan. Laja. Macam mana nak kenal? Tulis. Satu lagu mana, 2 lagu mana, nak kenal la jangan. Okey. Nombor 3. La tidak. Okey. Macam mana nak kenal la tidak? Tulis. La tidak salah satunya apa dia? La tidak ni mesti bertemu dengan perbuatan sedang. Ingat tu. La tidak mesti perbuatan sedang. Okay. Jadi nak kenal tidak, yang pertamanya di belakang ni dia hidup. Dia hidup. Contohnya. Yuk minum. La depan ni la tidak. Tidak dia beri. Macam kenal la tidak. Belakang ni dom. Belakang ni dhammah. Yuk minum. Okey. Tu satu. Nombor 2. Di belakangnya ada waw. Kalau mereka yuk minum ada waw nun. Nanti kalau hilang nun ni, kalau mati huruf belakang ni, la ni lah apa? La jangan. Okey, tu kaedah dia. Okey. Yang ketiga apa dia? Di belakang ni ada huruf sakit. Belakang ada huruf sakit, huruf ilat. Tulis huruf sakit lah. Di belakang ada huruf sakit. Huruf sakit ada 3 lah. 1, alif, waw, ya. Itu huruf sakit. Pasal apa kita sebut huruf sakit? Sakit gigi. Cabut, buang. Ya, boleh. Baik, tengok sini. Ittaqwa, ada tak ya? Ada kan? Main sini ada tak ya? Main sini? Ada, hilang. Sebab tu bila kita sakit, kita buang penyakit tu.
hilang lah ya tu. Boleh. Tu nama huruf sakit. Okey. Arab ada ailat. Ain lat ailat sakit. Okey. Jadi kita jumpa sini apa dia? La tajzi. Nampak? La tajzi. Ada ya tak? Ada huruf sakit dah. Maka la depan tu lati. Tulis ya. Satu depan belakang ni ada dhammah. Yang kedua ada wanun. Yang ketiga ada huruf ada huruf sakit. Contoh Ustaz tulis sini. La yah di. La ni lah apa? La tidak. Mana kena tidak? Ada huruf mudah. Tidak ia berhidayah. Innallaha la yahdi. Okay, Allah tak akan berhidayah. Okay, macam tu. Baik. Nanti jumpa lagi tulislah. Tulis tambah lah bawah tu. Okay. Ni lah jangan, la tidak ada. Nanti kita jumpa la sentiasa. Lagi kita jumpa la jangan sekali-kali. Jadi untuk la ni satu muka ni. Bagi dua muka, tak apa kalau buku pendek tu bagi dua muka kat dia. Jumpa itu dia. Baik. Baik. Tajzi. Kena tulis juga. Dia fathah. Ya. Dia perempuan? Tamati. Okey. Sini? Ta. Baik, kita jumpa tajzi. Perbuatan telah dia jaza. Jim, zaya, jaza. Telah membalas oleh ia. Huruf sakit kan? Dah huruf sakit ya. Jaza telah membalas oleh ia. Kalau dia lelaki, yajzi. Okey. Yajzi. Kalau dia perempuan, tajzi. Dia di sini nafsun. Nafsun ni kalimah mu'anah, kalimah perempuan. Jadi tanda dianya ta ni lah. Okey. Kalau Allah yajzi. Allah yajzi, Allah akan balas. Okey. Jadi takut oleh kamu akan suatu hari tidak tajzi, ia membalas. Okey. Ia tu nafsun, oleh satu diri. An dari nafsin, satu diri. Syai'a sikit pun. Kita kata syai'a ni sesuatu. Nanti kita akan jumpa ayat. Allah kata, ayah tak boleh tolong anak dia. Anak dia tak boleh tolong ayah dia. Suami tak boleh tolong isteri. Isteri tak boleh tolong suami. Walaupun panggil keluarga dekat, minta tolong. Minta ayah, mai tolong saya. Anak panggil. Ayah takkan tolong dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wala dan tidak. Macam kena tidak. Balik tengok pedoman yang kita tulis. Di belakangnya ada dhammah. Mudah. Yuqbalu. Kalau yuqbal mati, la tu la janganlah. Okay. Nak kena tidak, okay. La tu bertemu dengan perbuatan sedang, di belakangnya ada dhammah. Ataupun kita kata hidup belakang dia tak mati. Wala dan tidak yuqbalu, ia diqabul, ia diterima. Okey. Tanya ianya ya. Okey. Perbuatan telah apa dah? Baik, perbuatan telah mesti qaf balam. Dah qaf balam. Nak bagi macam mana? Nak bagi tiga qabala ke? Qabila ke? Qabula ke? Dia ada tiga. Bagi atas semua bagi atas. Qabala. Ataupun qabila. Ataupun qabu. Itu tiga. Nak baca qabala ke? Qabila ke? Qabula ke? Tanya Ustaz tak tahu. Carun. Qabila. Macam mana kita nak tahu? Buka ni ya. Buka ni. Ustaz tak tahu, buka ni baru tahu. Qabila. Wazan fa'ila. Wazan ni. Fa'ila. Qabila. Qabila. Orang tanya Ustaz nak tahu lagu mana? Ustaz tak tahu. Buka qamus. Kena cari. Dulu Ustaz ngaji Mesir bawa kitab tu. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Baik.
Qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu. Yaqbul. Qabila yaqba. Qabila kita baca yaqbalu. Yaqbul lah. Ya, yaqbalu. Tiba-tiba kita baca yuqba. Ya, kita tak baca yaqbalu. Ya, kita baca yuqba. Ya. Qabila yaqbalu. Apa ada ni? Ni tanda yuqba, tanda asalnya yaqbalu, dia terima. Tiba-tiba kita baca yuqba, ia di. Okey, tanda di. Ni dia tanda di. Ya. Okey, tu tanda di, perbuatan sedang. Boleh. Tanda di, kalau perbuatan telah lain pula tanda di dia. Ya. Okey. Wala dan tidak yuqbalu, ia diqabul, ia diterima. Okey. Minha daripadanya syafa'ah. Apa syafa'ah? Pertolongan. Ayah nak tolong, Allah tak terima. Lagi wala dan tidak. Macam mana lah tidak? Ustaz uji ya. Belakangnya ada tu? Mudah. Ya. Dan tidak yu'khazu. Yu'kha. Ada di kan? Yu'kha. Ia di apa nak khaza? Ambil. Tidak diambil. Dah tak ambil pada dia. Ya Allah, ada emas 2 bumi. Allah ambil tak? Allah tak ambil. La yu'khas. Tidak diambil kata Allah. Baik, perbuatan telah. Akhaza. Ingat tu. Akhaza. Telah mengambil oleh ia. Ingat, akhaza ambil. Kalau seorang ambil, khuz. Ambil. Boleh cakap arah. Ustaz, khuz. Ustaz ambil. Akhaza kalau sedang, ya khuzu. Akhaza, ya khuzu. Dengar sepatah dua, boleh faham Quran ni. Mudah kan? Jangan kata payah. Pasal apa tak boleh kata payah? Allah kata mudah. Allah kata mudah, kita kata payah. Lepas tu kita kata payah jadi doa. Jangan, doa tak elok. Akhaza kalau sedang, ya khuzu. Dia ambil. Tiba-tiba kita baca kha. Asalnya ya khuzu, dia ambil. Tiba-tiba baca kha. Di. Ya, boleh? Tadi jumpa kan? Wala dan tidak yu'khazu, ia diambil minha daripadanya, daripada seorang tu. Okey, adlan akan tebusan. Bila di, ingat bila di dia jadi akan. Kalau mu jadi apa? Oleh, ingat Kalau mu jadi oleh, telah mengambil oleh, telah diambil akan. Tu beza dia. Boleh tak? Boleh tak? Telah menurunkan oleh Allah. Telah diturunkan akan Al-Qur'an. Bila di jadi akan, kalau mau jadi oleh. Tidak diambil daripadanya adlun akan tebusan. Ya. Kan ada Quran ayat lah Allah sebut kan. Walaupun sepenuh bumi ni nak tebus, daripada api neraka, Allah kata tidak akan diambil. Walahum dan tidaklah mereka. Dan ni pasal apa lah tidak pula ni? Ni tengok ni. Ada apa? Yang jadi bagi depan ni kerana seorang dia. Yang ada warna ni mereka ataupun kamu. Okey, ada warna lah. Okey. Dan tidaklah mereka yusarun. Ada ya, ada wanun, tanda mereka. Kena dah tanda mereka. Sebab tu saya tak tulis. Baik. Perbuatan telah nasara.
telah menolong oleh ia. Nasara. Selalu kita baca Quran kan? InsyaAllah mudah. Lalu baca. Faham tak baca? Nasara. Wazan fa'ala. Nasara. Kalau sedang yansuru. Dia tolong. Kalau mereka yang suruna. Ni tanda mereka. Ya wa nun. Boleh. Kenapa lah tidak? Belakang ni ada wa nun. Okey. Tiba-tiba daripada yang su ni mereka menolong, kita baca yung. Yang ni yang su, kita baca yung so. Adi. Okey. Dan tidaklah mereka ditolong. Tak ada siapa nak tolong. Dunia pun orang tak tolong dah. Korun tenggelam dalam bumi, kata benda dia, tak ada siapa tolong. Firaun tenggelam dalam laut dengan bala tentera dia, tak ada siapa tolong. Api neraka lagi tak ada siapa nak tolong. Habis siapa nak tolong kita? Cikgu, siapa nak tolong kita? No. Kita lah tolong kita. Pergi masjid, mayam, belajar Mak kita tak tolong kita, siapa nak tolong? Lalu ustaz kuliah masjid, ustaz kata gitu, siapa nak tolong kita? Dia. Kita lah tolong kita. Siapa nak tolong kita? Okay. Baik. Habis satu ayat. Ayat nombor 2. Wa iz najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Yasumunakum su'al azab wa ada wa tak ada wa nah, setengah ada wa. Dia kata wa yuzabbihu. Ni tak ada wa. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Wa dan ingatlah ketika najjayna. Okay. Baik, kita tulis lah. Najjayna ni telah ke sedang ke? Mudhari' ke madhi ke? Telah. Cikgu Nani kata telah. Siapa lagi nak kata? Tu dia kata ada nun depan tu. Ya. Awak tak jadi mudhari'. Baik. Cikgu Nani siapa kata telah? Siapa nak boleh kata telah? Tak kata sedang. Ada na tak belakang? Ada na tak belakang? Najai na belakang ni tanda kami perbuatan tu telah. Okay. Nun depan tu memang perbuatan tu bermula dengan huruf nun. Boleh lah? Yang kata nun depan tu ustaz tanda kami. Bukan. Nun depan tu perbuatan tu bermula dengan huruf nun. Okay. Baik, madhinya apa dia? Asalnya najjaya. Kita tak baca najjaya, kita baca najja. Ada orang nama Najah kan? Ada kawan saya nama Najhan. Najihun. Pandai mak kita lupa nama. Najah, Najhan, Najihah, Najih. Oh, pandai mak ayah kita lama dia. Kita pun nama anak macam-macam. Panjang 3-4 kalimah. Kawan tu nak tulis periksa, tulis nama tak habis, kawan jawablah. Kawan tu nama Ali, kawan ni nama Muhammad, panjang 5-6 kalimah. Lah dia kata awak lah berubah nama panjang kat mak. Kesian ada tak semua. Kita dah lagu tu lah. Cuba tengok nama Nabi-Nabi. Adam, Nuh, Idris. Pendek-pendek. Baik. Najjah. Baik. Ni wazan apa Ustaz Najah? Ni wazan apa? Najjaya. Wazan fa'ala yufa'ilu. Ingat. Wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Wazan ni timbangan kalimah tu, dia punya rentak kalimah. Okey. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Ambillah kalimah mana pun. Sabbaha yusabbihu, karrama yukarrimu. Ya. Lagi apa? Tahhara yutahhiru. Okey.
Sini najjaya yunajjiyu yunajji. Ya tak payah baca lah. Kita baca yunajji lah. Kita tak baca yunajjiyu. Ya. Baik, tiba-tiba kita jumpa najjayna. Nah, inilah tanda kami. Ya. Telah menyelamatkan oleh kami. Allah kata kat siapa ni? Bani Israel kan, selamat daripada Fir'aun. Tenggelam dalam laut Fir'aun. Okay. Dan ingatlah ketika najjayna, telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Ada oleh, ada akan. Kalau kita tak boleh, tak buat akan, telah menyelamatkan kami kamu. Api kereta api. Telah menyelamatkan oleh kami akan kamu, kata Allah. Ya. Min daripada ahli keluarga. Ahli itu keluarga lah. Kan kita dah tahayat lah. Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ali Imran, keluarga Imran. Ya. Daripada keluarga Fir'aun. Fir'aun bukan seorang. Dengan bala tentera dia tenggelam dalam laut. Ya. Baik. Boleh dekat tu? Ya, insya-Allah. Kemudian yasumu. Nah. Siapa tu? Mereka dah. Kenal mereka. Ada waw, ada ya, ada waw, ada waw nun. Okey. Yasumuna. Kum tak apalah. Kum tu kalimah lain. Ambil fi'il mudhari'. Yasumuna. Depan ni ada ya, belakang waw nun. Tanda mereka. Apa makna sumuna? Mengenalkan boleh? Mengenalkan. Perbuatan telah dia? Buang ya, buang waw, buang nun. Tinggal apa? Ni huruf sakit ni. Huruf sakit. Sama dengan yaqulu, yasumu. Apa perbuatan telah? Ada alif. Jadi sama. Bukan sama. Qala. Sama. Sonok belajar Quran ni. Sama. Qama. Qala. Telah mengenalkan oleh ia. Telah mengenalkan oleh ia. Kalau tak guna timpa, kalau timpa apa dia? Asabah. Kita kata musibah tu. Okay. Mereka mengenalkan. Okay. Sama yasumu. Kalau mereka yasumuna. Okay. Sama yasumu. Okay. Kalau mereka berubah wanu lah. Ya. Boleh lah. Tapi Allah tak guna kalimah timpa. Kalau timpa Allah guna kalimah asabah. Yang kita kata musibah. Mereka mengenalkan. Yang kena lah. Bagi kena. Mereka mengenalkan akan kamu. Hai Bani Israel. Okay. Su ni apa dah? Seburuk-buruk. Walau bahasa Indo dia kata sejelek-jelek. Itu bahasa Indo. Seburuk-buruk azab. Apa dia seburuk azab? Cikgu. Cikgu Rakiah. Seburuk azab apa dia? Apa dia? Tu ayat bawah. Yuzabbihuna. Mereka menyembah. Mereka sembelih anak laki-laki. Itulah seburuk azab. Lahir laki-laki sembelih. Laki-laki sembelih. Mereka menyembelih. Tu seburuk-buruk azab. Abna'akum, abna ni anak-anak laki-laki. Pasal apa Nabi Musa tak kena sembelih? Kan Nabi Musa lahir waktu Firaun tengah sembelih. Pada ketika tu dia ada cerita kan? Nanti kita jumpa cerita dalam Quran. Baik. Yuzabbihuna
Yuzabbihuna. Ni ada ya, ni wanun. Tanda mereka. Buang ya, buang wanun, tinggal zabbaha. Zabbaha. Sama lah wazan tadi kan? Tadi wazan kan? Wazan fa'ala yufa'ilu. Tadi kita jumpa apa lah? Tadi kita jumpa apa? Sak tadi. Najjaya. Najjaya yunajjiu. Zabbaha yuzabbihu. Wazan fa'ala. Kalau zabaha, apa mana zabaha? Sembelih tak? Sembelih. Kalau zabaha ni, selagi ada dia sembelih. Lagi dia jumpa dia sembelih. Ini sembelih kita sembelih lembu kan, 4-5 ekor kan. Kalau yang ni lagi ada dia sembelih. Sama cerita Nabi Yusuf kan. Kan Nabi Yusuf dia tutup pintu tingkap oleh isteri tu kan, pemasiri tu. Dia tak guna apa nama ghalaqa. Dia guna ghalaqa. Selagi ada pintu tingkap dia tutup. Kalau ghalaqa ni tutup pintu tu satu. Kalau ghalaqa selagi ada pintu tingkap, permasiri tu tutup. Ni wazan ni. Zabbaha yuzabbihu. Mereka menyembelih. Itu seburuk azab. Abna'a akan abna. Abna ni seorang ke ramai? Ramai. Ya. Kalau seorang? Ibnu. Kalau banyak, abna akan anak-anak lelaki. Kamu. Habis anak lelaki sembelih. Dan Musa selamat, ada kisah dia kan? Ada kisah dia. Kemudian, wadan yastahyu. Kita kenal siapa dia situ? Kenal mereka? Mereka kena ada. Ada ya, ada wa, ada wa nun. Apa ni yastahyu? Kalau Yahya dia hidup. Kalau yuhyi dia menghidupkan. Kalau yastahyuna dia membiarkan hidup. Dia tak bunuh lah maknanya. Boleh. Yastahyuna mereka biarkan hidup. Mana dia tak bunuh lah. Siapa mereka tak bunuh? Nisa'akum. Perempuan. Perempuan dia biar. Pasal apa dia tak bunuh perempuan? Yalah dia nak bunuh lelaki-lelaki. Pasal apa dia tak bunuh perempuan? No. Dia jadi gondek dia, pelayan dia. Pemuah hawa nafsu dia. Itu sebab orang kata Fir'aun ni setara, melampau. Baik. Yastahyuna. Baik, start tulis ni. Tengoklah. Start tulis satu-satu. Bagi kita nampak. Padang ni bagi clear. Boleh tu cikgu? Boleh lah. Tengok dia muka surat 5. Muka surat 5. Inna Allah la yastahyi. Ya tu apa makna pula? Sama aja makna. Dia punya perkataan sama aja. Tu Allah tak malu ya. Tak malu. Di sini biarkan wazan yang sama. Kalimah pun sama. Tengok kepada uslub ayat. Perbuatan telah dia. Istahya. 5 ke 6? Bila ada sin, ada ta, dia jadi 6 huruf. Istahya lah. Istahya. Okay. Istahya. Atau mau buat ya macam ni boleh tak? Istahya. 6 huruf wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Istahya yastahyiyu. Kita baca yastahyi. Okay. Istahya yastahyi.
yastahyi. Okay. Asalnya yastahyiyu. Yastahyi. Okay. Kalau mereka yastahyuna. Okay. Mereka biarkan hidup. Kalau dalam muka surat 5 tu apa dia? Malu. Ya, malu tu Arab ni. Tengok kau dah usul. Allah dia tak malu. Kata Allah dia tidak menghidupkan. Tidak membiarkan hidup. No, Allah dia tak malu tu dalam ayat 5, muka surat 5 tu. Ya. Istihya ni malu ataupun biarkan hidup. Sama ya kalimah. Dan mereka membiarkan hidup. Nisa akan perempuan-perempuan kamu. Laki-laki budak lahir ya meleh. Perempuan biar. Bila tak ada laki-laki, ada keturunan. Tak ada. Ya, tak ada. Ya. Wa dan fi pada boleh, di boleh. Zalikum itu. Kum tu bukan kamu lah. Zalikum tu kamu. Itu. Bukan itu kamu lah. Zalikum tu sama dengan zalika. Wa fi dan pada zalikum itu tu apa dia? Itu tu apa dia? Mereka sembelih laki-laki, biarkan hidup perempuan. Itu kata Allah. Satu bala, satu ujian. Ya. Satu bala, kita kata saya kena bala. Bala ni uji ya. Min daripada Rabbikum Tuhan kamu. Azim. Tuhan kamu tu azim ke bala tu azim? Saya nak tanya. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Rabbikum azim ke Tuhan kamu azim ke bala tu azim? Bala tu yang azim. Bala tu yang besar. Kalau kata Tuhan kamu azim, Tuhan kamu yang azim, bukan? Bala tu yang besar. Tuhan Allah tu memang azim lah, tapi azim di sini bala tu. Boleh lah? Bala besar. Okey. Allah memang azim lah, Allah memang besar lah. Tapi di sini bala tu yang besar. Bala mir rabbikum azim. Bala daripada Tuhan kamu dan bala tu azim yang amat-amat besar. Boleh 2 ayat. Ya. Nak tambah ke? Tak. 49. Ya. Slow. Saya budak baru belajar. Baik. Wadan, nak ulang je dah cikgu? Nak ulang kalimah ni? Okey. Baik. Wadan, ini ingatlah ketika. Lama dah, ribuan tahun dahulu. Kita tak ada kita dunia ni. Wa ingat ketika najaina ni perbuatan telah. Okey, mana kena telah? Tanda kaminya ingat dah? Na belakang tu. Najaina. Nun depan tu bukan tanda, kalau perbuatan sedang tanda kami nun dah. Jangan ingat nun depan najaina ni, nun ni perbuatan sedang bukan? Perbuatan telah. Okey nah. Sebab nun ni asal kalimahnya bermula dengan nun. Okey. Contoh. Sedang ke telah? Ni ada nun depan ni tanda kami kot? Tak? Kalimah ni bermula dengan huruf nun. Naha, apa naha? Larang. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Hindustan kata nahi tu. Nahi. Nahi. Kita dengar lama lah cerita tu. Zaman muda dulu. Jangan. Jangan. Kalau sedang yanha. Kalau Allah nanha. Kami larang kata Allah. Okey, boleh? Jadi nun ni mula kalimah sama dengan sini. Najaina depan ni tanda kami perbuatan telah. Okey. Jadi kami telah, najani selamat. Najaina telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Ada oleh, ada akan. Ni, clear je tu. Bukan cikgu lah, semua lah. Okey. Ingat ketika telah menyelamatkan oleh kami akan kamu ni Bani Israel. Kalau kita pun kita lah, kita kena ingat lah nikmat ni. Mungkin kita dulu susah.
Tiba-tiba Allah bagilah. Tak ingat. Min daripada ahli keluarga Fir'aun. Yasumuna, ada ya, ada wanun, tanda mereka. Mereka tu balik kepada Fir'aun dan kaumnya. Ya. Mereka mengenakan akan kamu. Kamu tu balik kepada Bani Israel. Okay. Perbuatan telah sama. Ingat sama lah. Ada alif lah. Yang kata sama ya. Sama. Sama dengan la. Ya, lagi ma. Sama. Yasumu. Qama yaqumu. Qala yaqulu. Sama wazan dia. Sama wazan. Qala yaqulu. Sama yasumu. Ya. Mereka mengenakan akan kamu akan seburuk-buruk azab. Apa seburuk azab? Yuzabbihuna. Mereka menyembelih. Mana tanda mereka? Ada ya, ada wanun. Buang ya wanun, tinggal zabbaha. Yuzabbihu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Mereka menyembelih abna'a akan anak-anak lelaki kamu. Wadan yastahyuna, ada ya, ada wanun mereka. Ya, yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Perbuatan telah dia istahyaya, asalnya ada ya, istahya. Ya. Yastahyi, kalau mereka yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Nisa'a akan perempuan kamu. Hak perempuan biar hidup. Hak laki sembelih. Wa dan fi, pada boleh, di dalam boleh, pada boleh. Zalikum, itu. Jangan kata itu kamu. Zalikum tu itu. Itu tu biarkan bunuh yang laki-laki, biarkan hidup perempuan. Itu satu bala. Bala begitu, orang kata bala. Apa nak bala? Ujian bala. Ya. Min, daripada Rabbi, Tuhan, kamu, azim. Bala tu azim, bala tu besar. Okay. Boleh ya? Clear? Okey. Cukup 2 ayat tu. Ke nak tambah lagi 2? Ambil sikit-sikit lah, ambil sikit-sikit insya-Allah. Sikit-sikit. Saya cerita saya dululah. Saya mengaji dulu. Saya mengaji dulu, nak cerita okeylah. Tak ada lah ni yang mengaji dengan saya. Ustaz mai satu muka ni, dia cerita 2 ayat lah. Hak bawah dia tak cerita. Hak bawah kita cari sendiri ya. Mai minggu depan dia baca lagi semuka. Dia baca ayat atas, hak bawah dia tinggal kat kita. Jadi saya tak buat gitu, sebab tiap-tiap ayat, tiap-tiap ayat. Dah tak buat. Tak, saya takut Ustaz tinggal kerusi lah. Jangan tinggal kerusi lah. Anjak kau, jangan tinggal kerusi lah. Bagi kita ada atas kerusi. Okey. Lain-lain soalan kau ada tentang mana? Tentang mana? Tak ada soalan lah? Tak ada soalan, saya nak bagi satu doa ni. Satu doa. Muka surat 260. Surah Ibrahim. Ambil doa yang terbaik pada Quran. 260. Ayat 40, 41, 2 ayat. Kita baca sama-sama, kita faham makna, kita minta dengan Allah. Yang muka surat 260. Surah Ibrahim. Ayat dia, ayat 40, 41. Cikgu baca, cikgu. Cikgu Ruqyah baca kuat-kuat. Suara cikgu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kan? Ya. Hai. Rabbi. Oh 40. 40. Rabbi ja'alni. Rabbi ja'alni. Ja'alni muqimas salata wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana
Rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wa yawma yaqumul hisab. Ada tambah wah. Tak mana, saya tambah. Rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wa yawma yaqumul hisab. Okey. Kita boleh bagi makna sama-sama. Rabbi, ya Allah, ya Tuhan aku. Rabbi ij'al, jadikan oleh engkau. Ya Allah, ya Tuhan aku, engkau jadikan. Rabbi ij'al, ni akan aku. Ya Allah, engkau jadikan aku ni muqim. Mana muqim? Yang mendirikan. Bukan orang. Kalau orang, yaqumu. Kalau dia, yaqumu. Yuqimu nah. Kalau dia, yuqimus salah. Kalau muqim ni, yang. Kalau ramai, muqimuna. Okay. Ya Allah, engkau jadikan aku ni seorang yang mendirikan salat. Ni doa siapa ni? Nabi Ibrahim AS. Dia minta dengan Allah, ya Allah, engkau jadikan aku ni orang yang mayang. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min, dan daripada zuriyati, zuriat aku. Zuriat ni mana anak? Anak cucu kan? Kita mayang, anak tidak mayang. Kita pergi masjid, anak tidak pergi masjid. Apa doa ni? Ya Allah, kau jadikan aku ni orang yang semayang dan zuriat aku. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal. Perbuatan Allah suruh Nabi Ibrahim suruh Allah. Ya? Nabi Ibrahim suruh Allah. Bila kita suruh Allah, namanya apa? Namanya doa. Kalau Allah larang kita, kan? Allah suruh kita. Kalau kita suruh Allah, namanya doa. Jangan kita berani suruh Allah. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kau kabul doa aku. Okay, kita suruh Allah. Namanya doa. Itu namanya fi'lul doa. Perbuatan doa. Boleh tak? Apa elok? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kau jadikan aku ni semayang, zuriat aku pun semayang. Kau kabul doa aku ni, ya Allah. Kemudian Rabbana ghafirli. Nabi Ibrahim tak guna Rabbi, Nabi Ibrahim guna Rabbana. Wahai Tuhan kami, dia kata. Tadi dia guna Rabbi, yang ni guna Rabbana. Kita boleh dua guna. Tapi Quran kena ikut lah. Tapi kalau kita nak doa biasa ni, kita boleh guna Rabbana, boleh guna Rabbi. Tapi kalau Quran kita kena ikut lah. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim. Rabbana ghafirli, ya Allah, kau ampun dosa aku. Hai Tuhan kami, ampun dosa aku. Ya. Wali walidayya, dan dosa kedua ibu ayah aku. Kita ada mak kan? Kita ada ayah kan? Ni kadang-kadang lupa dekat mak, lupa dekat ayah. Rabbana ghfirli wali walidayya, lagi walil mu'minin. Semua dosa orang beriman. Semua dosa orang beriman Nabi Ibrahim minta. Kita pun minta lah. Apa doa yang paling baik kali? Doa macam mana yang paling baik kali? Kita minta kepada orang tu tak tahu kita minta dekat dia. Itu paling baik. Kawan kita sakit ya Allah. Apa malaikat kata? Engkau pun dapat. Kita minta orang tu sihat, malaikat kata kau pun sihat. Kita minta dia senang, malaikat kata kau pun senang. Lepas tu bila ambulan lalu, kita kata apa? Jadi lagu mana pula? Lupa nak minta dekat dia kan? Ya Allah, selamatkan dia kan. Beri kesabaran dekat dia. Ya. Lepas tu doa kat kita lah pula. Apa doa kat kita? Kita tengok satu bala kena ke orang, apa doa kepada kita? Ada dia. Jangan. Doa ni tahu tapi tadi dah kita tak amal, lupa. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa untuk kita. Kita tengok orang susah, orang kena langgar, kita doa kat dia dulu. Lepas tu orang doa kat kita. Nanti ada doa tu Ustaz akan bagi. InsyaAllah. Pergi kedai buku, beli satu buku namanya Hisnul Muslim. Tak mahal pun, dalam berapa belah ringgit. Hisnul Muslim. Perisai orang-orang beriman. Dia tak tebal mana. Nanti Ustaz ambil sana. Boleh bagi masuk mana? Kecil lah buku dia.
Dia terjemah ke bahasa Melayu banyak lah terjemah. Tapi yang Ustaz minat kali Dr. Basit. Dr. Basit ya. Dr. Basit dia terjemah. Tak, tu orang lain je tu. Online. Kalau Dr. Basit ni lah. Lepas tu saya main sini sebab photostat A4 buat kat pelajar. Tak mahal berapa belah ringgit, tak sampai 20, 14 kot. 14. Pakat ramai-ramai beli. Beli satu tu murah. Kalau nak suruh Ustaz beli pun insya-Allah Ustaz boleh beli ya. Insya-Allah. Dalam tu semua ada. Semua ada. Ya. Tak apa ni Ustaz beli dia bayar tak apa. Kan kadang-kadang kita tengok orang aksiden kan. Kita kata apa? Kesian kat dia. Yang dia kita tak doa kat dia, kita pun kita tak doa. Ya. Kita doa kat dia. Kita doa kat kita. Yang kita tu penting. Alhamdulillahillazi da'afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah. Allah lebihkan aku daripada engkau. Kau aksiden, aku tak aksiden. Ya. Yang tu Ustaz beli untuk pelajar-pelajar sinilah. Okey. Boleh doa tadi nah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'min. Orang beriman kita minta. Yauma yaqumul hisab, hari berdirinya hitungan, habis dosa kita Allah ampun. Kita minta kawan kita, kawan kita minta mai kat kita. Okey. Boleh. Tak apa insya-Allah. Ya, tak beli. Apa ni? Ada 20 lebih tau. 20. Tak apa. Tak beli lebih tak apa untuk tak hari ni. Ada semua je. Cikgu dah hafal ke? Badan. Ni ada doa yang Ustaz kata ni kalau kita ada lah ni. Ada. Apa? Insya-Allah. Boleh nah? Nak ambil balik ni? Tak apa insya-Allah minggu depan lah. Insya-Allah minggu depan. Insya-Allah. Baik, lain-lain ada? Tak ada apa? Tak ada, kita nak tangguh. Jadi terima kasih ya. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira. Insya-Allah Allah beri kelapangan, kesihatan, boleh kita belajar. Insya-Allah. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.